dia bos dah pala kita. Pala bapak hampa. Zaman masa dulu, mereka jadi kerajaan di negeri ini. KXP itu projek mereka. Projek itu initial 2014. Kita sambung kerana kita sokong projek yang baik. Tuan-tuan sekalian, puak ni, baik UMNO, puak amanah, puak apa pula, duduk dalam PH. Bila tak jadi kerajaan, dia tentang hak dia cadang dulu. Dia cadang, dia lawan. Kita di Sungai Petani pinjam duit 30 juta. 30 juta KBS bagi. Tak puas hati, minta lagi 43 juta KBS tak bagi. Tapi dah tukang desain 30 juta, tukang desain buat 73 juta. Duit tak main. Tapi dia belanja dah kerja tanah 10 juta, baki tinggal 20. Kalau kita nak cuci tangan tuan-tuan, hang punya pasal hang yang buat aku cuci tangan. Kita umum projek tu batal, duit baki 20 juta bagi balik KBS. Boleh tak boleh? Tapi kita bukan jenis tak ambil tanggungjawab. Hang dah belanja dah 10 juta. Nak jadi apa 10 juta? Kalau kita bagi balik 20 juta, 10 juta hangui. Kita tak mau duit rakyat hangui. Maka kita umum, kita sambung projek tu. Lali dia bos dah pala kita. Pala bapak hampa. Dah kalau kita tak habaq, orang tak tahu. Hampa perhabis dah 10 juta duit tu. Kerja tanah. Di tapak tu. Takkan aku nak biar. Aku boleh cuci tangan. Nama aku sikit tak potong. Cuci tangan. Hantar balik 20 juta KBS. 10 juta tu bos dah pala hampa. Kerana projek itu telah jadi projek negeri. Pada masa hampa jadi kerajaan. Dah ada 10 juta duit telah dibelanjakan. Aku sambung. Maka beban tu bos dah kepala kita. Politik pula bapak hampa aku tu. Tak gentleman. Hampa punya tai berak tengah jalan, aku lalu hampa bos dah kepala aku. Hampa kata tai aku. Hampa punya pungkong tak basuh lagi.